Okey, dalam berita ini melaporkan yang Dr. Mujahid ataupun Amanah menyifatkan kerjasama BN dan PN di Negeri Sembilan dan juga di PRN Johor sebagai tikam belakang kawan. Okey. Saya percaya kenyataan Timbalan Presiden Amanah ni merujuk kepada kerjasama atau perjanjian antara BN dan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan. Jadi apabila berlaku perjanjian ataupun kerjasama yang berbeza di peringkat negeri, khususnya di Negeri Sembilan dan Johor, itulah yang disifatkan oleh Mujahid sebagai tikam belakang kawan. Okey, itu fakta ataupun hujah pandangan daripada Amanah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa kata kita tengok dulu rakaman video ini? Okey, pertama saya kena jelaskan ya. Kita semua berpegang kepada perjanjian pembentukan Kerajaan Perpaduan Malaysia pada tahun 2022. Perjanjian ini adalah asasnya pertama kita menghormati titah Yang di-Pertuan Agong untuk sama-sama berkongsi kuasa membentuk kerajaan perpaduan yang peringkat awalnya hanya BN dan PH. Yang kedua yang dipati penting ialah perjanjian ini terpakai sehingga pilihan raya. Dan sebab itulah kepimpinan Barisan Nasional Datuk Seri Zahid sendiri sentiasa menyebut bahawa kita tidak akan sesekali menebuk atap. Kerana itu perjanjian yang kita sepakati bersama. Tetapi dalam konteks Johor dan juga Negeri Sembilan itu berbeza. Kerana itu sudah berlaku pilihan raya. Tetapi jangan kita campur adukkan pilihan raya negeri dengan persefahaman dan perjanjian yang ada di peringkat persekutuan. Kalau mana-mana pihak nak minta supaya kita leraikan perkara ini, maknanya kita kena semua sepakat bahawa kita kena serahkan balik mandat ini kepada rakyat. Maknanya bubarlah. Di situ baru terlerailah perjanjian pemuafakatan Kerajaan Perpaduan Malaysia ini. Okey, dalam rakaman video ni, Setiausaha Agong UMNO, Dr. Ashraf Wajdi, dia ada beri penjelasan sedikit yang mana kita kena dengar betul-betul penjelasan dia tu. Dari kenyataan Dr. Ashraf Wajdi ni, dia memberi alasan bahawa kerjasama antara PH dan BN di peringkat pusat tidak ada kaitan di peringkat negeri. Itu hujah ataupun rasional UMNO. Dan kalau kita tengok balik rakaman tu ataupun keterangan Dr. Ashraf Wajdi, dia juga menjelaskan bahawa perjanjian antara PH dan BN di peringkat persekutuan ini sebenarnya berlaku selepas PRN negeri. Jadi kerana itu perjanjian antara PH dan BN itu terhad di peringkat persekutuan, tidak melibatkan kerajaan negeri.